Kalau semalam Nina dah ke pasar, based on barang Nina dah beli semalam, hari ni Nina nak buat sambal belacan. Indonesian style. Nampak tu, ya Allah, perah limau pula kan. Macam mana cara dia? 10 minit siap. Jom. Untuk senarai bahan-bahan ni, bolehlah semak dekat komen ataupun dekat description ni nak ada tulis kan. Yang paling penting kita goreng dulu belacan ni kan. Lepas tu kita goreng semua bahan-bahan ni, termasuklah tomato, bawang putih, lada yang anda suka, bawang besar juga. Lepas tu agak Melayu je macam tu, kan. Jangan sampai dia garing lah Lepas tu bolehlah angkat. Yang paling best kali ni nak pakai cobek Lepas tu masukkanlah bahan-bahan yang kita dah siap goreng tadi. Masukkan perasan sikit, garam sikit. Yang paling penting gula Melaka. Kalau orang Indonesia dia pakai gula Jawa, dia panggil gitu Lepas tu kita bolehlah ulek. Kalau kita pakai lesung, kita panggil tumbuk kan. Tapi kalau kita pakai cobek, kita sebut ulek. Dan siap macam ni. Bolehlah kita plating. Simple je masak ni. Jadi terung Nina dah bakar tadi. Nina buatlah macam ni kan. Takkan nak makan yang hitam tu pula kan. Lepas tu kita bolehlah plating. Makan pula dengan petai ni kan. Ya Allah, sedap doh lah. Okey, itu saja untuk kali ni. Dah siap sambal belacan Indonesian style. Itu saja untuk hari ni. Jangan lupa follow Nina, komen dan juga share video ni. Okey, bye bye.